pasangan yang bercinta kemudian diupload video mereka, tak kiralah artis ke, influencer ke, pimpinan dan sebagainya, yang belum berkahwin, maka ini adalah satu yang ditegah dalam Islam. Terutamanya apabila melibatkan perkara yang secara direct dilarang. Contoh ada pegangan tangan, berkuis-kuis dan sebagainya. Rasulullah pernah menyebutkan, kalaulah seseorang tu ditusuk kepalanya dengan jarum, khairum minhu, lebih baik daripada dia, min antamassa, daripada dia pegang tangan wanita yang belum halal bagi dia. Mana Rasulullah bagi ancaman keras dah, daripada pegang tangan lebih baik tusuk kepala dia dengan jarum, itu lebih baik. Ini ancaman keras Rasulullah beri kepada couple yang pegang tangan, tunjuk video dalam media sosial dan sebagainya. Tak kiralah artis ke, pemimpin ke, influencer ke, yang belum dihalalkan bagi dirinya adalah haram dalam Islam. Kemudian yang keduanya, kalau kita tengok mereka ni berdua-duaan. Ada kata, oh diorang ni ramai-ramai, ada cameraman dan sebagainya. Tetapi dia masih lagi mendedahkan perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Terutama kalau berlakunya pendedahan aurat dan sebagainya, menimbulkan syahwat, syahwat sangka dan sebagainya. Fazinal ainain an-nazar. Zina mata itu adalah dengan penglihatan, percakapan dia yang menyebabkan menimbulkan syahwat, maka dia dah dalam kategori zina yang ditegah dalam Islam. Dan yang ketiganya, kalau banyak sangat kita dedahkan perkara-perkara sebegini, couple-couple, dilakukan pula orang yang berpengaruh dan sebagainya, ini satu contoh yang tak baik. Dalam Islam kan Allah Rasulullah pesan man sanna sunnatan hasanatan. Kalau buat satu perlakuan yang baik, orang ikut, kita dapat pahala. Tapi kalau kita buat perkara yang tak elok, kemudian orang ikut, kita akan dapat dosa berantai, orang kata. Bertalu-talu dosa tu kerana dia kata, pemimpin ni buat begini, orang ni buat begini, kita sendiri sekarang tak menyesal lagi. Nanti dah tua, tengok balik video tu, ada anak muda yang ikut, kita akan menjadi sesalan yang tak berkesudahan. Couple-couple, perkara yang dicegah dalam Islam, benda yang haram ini tinggalkan, jangan normalisasikan.